Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Waalaikumsalam Ustazah. Sihat Ya, Alhamdulillah. Salam, Ustazah sihat. sihat? sihat Ustazah. Okey, baik, insyaAllah kita akan mulakan sesi malam ni dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Okay. Baik, insyaAllah kita akan sambung sesi pengajian malam ni. Kita dah sampai ke ayat 132 kan? So InsyaAllah malam ni kita masuk ayat 133 dan seterusnya. Okey, baik. Sebagai memulakan, kita baca ayat 133 surah Ali Imran sampai kepada ayat 137 insyaAllah. Okey, 133 sampai 137. Baik, kalau dah sedia kita boleh baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم تجري وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Sadaqallahul Azim. Okay, baik, insyaAllah kita sambung dengan tafsirnya. Silakan, siapa ya 133? Dan bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Okey, baik. Terima kasih. So, untuk ayat ni, wasari'u, dia ada dua kiraat, ada dua bacaan. Ada yang membaca dengan wasari'u, macam bacaan kita lah, Hafs. Tapi ada juga yang membaca dengan sari'u, tak ada waw kat depan ni. So, apa dia punya impact dia? Impact dia kalau kita baca dengan wasari'u, ayat ni ada link dengan ayat sebelumnya. So, kalau anda buka balik ayat sebelum dia, ayat sebelum tu adalah wa ati'ullaha wa rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul, semoga kamu itu dirahmati. So kalau kita baca dengan wasari'u, baca dengan kiraat wasari'u macam kita baca sekarang, maknanya dan bersegeralah, maknanya Allah nak kata dan taatilah Allah dan Rasul, semoga kamu dirahmati serta bersegeralah kepada keampunan daripada Tuhan. Itu maksudnya. Tapi kalau sesiapa yang baca dengan kiraat tanpa waw kat depan ni, maknanya sari'u tu refer kepada cerita yang baru. Okey, so kalau kita backtrack balik, ayat ni dia masih lagi dalam suasana perang Uhud.
So kalau kita lihat ayat berkenaan dengan perang Uhud ni, dia lebih kepada Allah cakap secara post-mortem. Kenapa? Sebab untuk memujuk ataupun nak kembalikan semangat orang-orang muslimin ni yang telah agak traumatized dengan keadaan perang Uhud. Sebab dalam peperangan Uhud, apa yang menyebabkan post-trauma tu kerana mereka tiba-tiba dikepung. Sebab perang sebelum ni, perang Badar, walaupun jumlah mereka kecil, tapi tak terkepung macam perang Uhud. Lepas tu perang Uhud pula, kalau anda tengok nanti pada ayat yang depan lagi, perang Uhud pula timbullah cerita kononnya macam seolah-olah Nabi tu terbunuh. Sebab bila dah terkepung, Nabi dah dah cedera parah kan, sampai tercocok pipi Nabi dengan besi. Jadi orang sangkakan Nabi dah wafat. Jadi mereka jadi lemah semangat. Okey, jadi kat situ kalau kita lihat perang Uhud ni punya cerita agak panjang sebagai untuk membangkitkan balik semangat mereka yang dah melalui post trauma tadi. Okey, jadi kalau kita lihat pada ayat sebelum tu, page yang sebelum Wasari'u ni, anda tengok Allah ada sebutkan tentang Badar kan? Okey, walaqad nasarakumullahu bi Badrin ayat 1 2 3. So kenapa Allah sebutkan ataupun Allah bangkitkan balik pasal perang Badar? Sebab perang Badar masa tu adalah jumlah kita kecil. Tetapi kerana mereka tu tawakal ataupun mereka serahkan hati ni bulat-bulat pada Allah, mereka hadap aja peperangan tu. Sebab tu kalau kita lihat antara sahabat yang dianggap sebagai sahabat besar adalah sahabat ahli Badar. Jadi kalau ada mesyuarat-mesyuarat besar ke apa, Nabi akan bertanya pada ahli Badar, sebab itu kira sahabat yang dah terbuktilah keimanan dia. Sebab tak senang untuk join peperangan dalam keadaan kita outnumbered, lepas tu kita serahkan bulat-bulat pada Allah. Tapi yang dah buat macam tu adalah ahli Badar. Okay, so peperangan Badar tu membuktikan siapa betul-betul sahabat yang betul-betul cekal lah. Okay. Kemudian cakap tentang perang Badar, selain daripada dalam ayat surah Al-Imran ni, ada tempat lain yang juga menyebutkan sedikit tentang peperangan Badar. So kalau anda tengok pada surah Al-Qamar. Kejap saya share surah Al-Qamar. Okey, sebentar Okey, surah Al-Qamar. Okey, surah Al-Qamar ayat yang ke-45. Okey, kalau kita tengok surah Al-Qamar ayat 45, ada satu ayat tu yang mana ayat ni bila turun, Sayyidina Umar tak faham apa maksud ayat ni. Sampailah terjadi peperangan Badar, baru dia faham. So ayat tu berbunyi sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Okey, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Yang bermaksud akan dikalahkan satu kumpulan yang besar, wa yuwalluna dubur, dan kumpulan yang besar tu akan berpaling lari balik ke belakang. Okey, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur ayat surah Qamar, ayat 45 surah Qamar. Bila ayat ni turun, Sayyidina Umar tak pasti siapa yang dimaksudkan dengan kumpulan tu. Sampailah terjadi peperangan Badar, baru dia faham kerana pada masa peperangan tu mereka dapat mengalahkan kaum musyrikin, walaupun kaum musyrikin tu jumlahnya lebih ramai. So maksud ayat tu Allah nak cakap kamu akan mengalahkan jumlah yang ramai dalam peperangan Badar, dan mereka yang kalah tu akan berlari balik ke tempat mereka. So ayat ni hanya ditafsirkan ataupun ayat ni hanya difahami tafsirnya oleh para sahabat bila dah berlaku perang Badar. Okey, itu satu. Lepas tu ada ayat lain juga yang berkait dengan salah seorang tokoh musyrikin Mekah yang juga sangat prominent. Kalau anda kenal Khalid Al-Walid, Khalid Al-Walid kan dia dikenali sebagai seorang jeneral perang kan. So cerita yang agak prominent adalah tentang ayah dia. So siapa ayah Khalid Al-Walid? Namanya adalah Al-Walid bin Mughirah. So siapa Al-Walid bin Mughirah? Al-Walid bin Mughirah ni adalah seorang bilioner lah. Kalau pada zaman tu dia seorang bilioner, seorang hartawan yang banyak hartanya. Dia ada banyak property. Dia punya keluasan property dia daripada Mekah sampailah ke Taif. So kebun-kebun kat Taif tu antara pemilikannya dimiliki oleh ayah kepada Khalid Al-Walid. Okey, kemudian dalam perang Badar, ayah dia ni Walid bin Mughirah, Allah sebutkan tentang dia dalam satu ayat yang ayat tu terkait dengan perang Badar. Sebentar Ayat tu adalah ni ayat surah Al-Qalam. Tadi surah Qamar, sekarang surah Al-Qalam. So kalau anda tengok pada surah Al-Qalam ayat 16, yang mana Allah kata sanasimuhu 'alal khurtum.
Sanasimuhu, kalau anda ingat last week kita ada bincangkan tentang malaikat yang Allah turunkan sebagai tentera untuk membantu Nabi dalam perang Badar, kan disebutkan musawwimin. Kalau anda ingat baliklah perkataan musawwimin tu, yang mana musawwimin tu merujuk kepada malaikat yang ada tanda. So maknanya malaikat yang kira kumpulan elit malaikat ni, dia seperti ada memakai satu tanda. Okey, so perkataan dia musawwimin, sawwa. So kat sini ayat 16 surah Qalam perkataannya sanasimuhu. Musawwimin daripada perkataan yang ada sin waw mim sawama. Okey, musawwimin. So sanasimuhu bermaksud kami akan tandakan atas khurtum. Khurtum tu maksud asal adalah belalai. Macam gajah kan ada hidung panjang, nama dia belalai. Itu perkataan belalai dalam bahasa Arab tu khurtum. Tapi pada ayat ni, khurtum ni digunakan untuk merujuk kepada hidung. So bila digunakan belalai tu untuk hidung, maknanya tu sebagai satu penghinaan lah. Sebab manusia mana ada belalai? Kita ada hidung. So pada ayat ni Allah kata, sanasimuhu, kami akan menandakan ke atas dia, atas belalainya. Maknanya kami akan meletakkan satu tanda atas hidungnya. So sanasimuhu, nya tu refer pada siapa? Nya tu refer kepada Al-Walid bin Mughirah. So waktu perang Badar, ayah kepada Khalid Al-Walid ni dia dah cedera kat hidung dia, dia ada satu scar yang nampak pada hidung dia. Sama macam mana ayat ni sebutkan. So kenapa agaknya disebutkan cerita tentang ayah Khalid ni? Kerana ayah Khalid ni asalnya bila dia dengar Al-Quran, dalam hati Walid bin Mughirah ni dia rasa Quran ni betul lah, bukan satu kalam yang diadakan oleh Muhammad. Hati dia dah dapat merasa bahawa Quran tu adalah satu kalamullah. Sebab apa? Sebab Walid bin Mughirah ni dia adalah seorang hartawan yang kira dia terdidik ataupun dia educated. So dia faham tentang bahasa. Dia faham tentang budaya serta penggunaan kata dalam bahasa Arab ni. Jadi dia tahu deep down in him, dia tahu bahawa apa yang Muhammad sampaikan tu betul. Tapi kerana dia ada rasa khawatir kalau dia terima, nanti dia punya influence tu akan hilang dan susahlah dia nak buat bisnes. Sebab dia adalah seorang hartawan, so dia ada banyak kontak. So dia risau kalau dia masuk Islam nanti, dia punya bisnes kontak semua akan lari. Tu yang anda boleh tengok cerita dia di sini pada surah Al-Qalam ayat 16, yang mana Allah kata Allah akan meletakkan tanda atas khurtum, atas hidung dia lah. Hidung siapa? Hidung Al-Walid bin Mughirah. Okey, dan satu lagi kalau anda buka surah Mudassir Okey, surah Mudassir ni saya share surah Mudassir. So surah Mudassir, kalau anda tengok pada ayat 18, 19 dengan 20, ataupun kalau nak faham konteks cerita tu, kita backtrack kepada ayat sebelum tu. So ayat yang mana ni? Okey, ayat daripada ayat 13 sampai kepada ayat yang belakang. Okey, ayat 13, 14, 15, 16, 17. Lepas tu kita masuk pada ayat 18 surah Mudassir. Itu pun menceritakan tentang Khalid, tentang Al-Walid bin Mughirah, ayah kepada Khalid Al-Walid. Okay, so kalau anda tengok pada ayat 18, 19, 20 surah Mudassir, Allah sebut perkataan qaddar, qaddar, qaddar 3 kali. Kenapa? Sebab dia mengisahkan tentang ayah kepada Khalid Al-Walid, iaitu Al-Walid bin Mughirah, seorang hartawan besar. Dia adalah di kalangan kafir yang dalam hati dia rasa apa yang Nabi Muhammad cakap tu betul, tapi dia keep on mengira, buat calculation. So qadar tu adalah calculation lah. He keep on calculating. Dia macam tengah berkira-kira nak terima ke tidak, nak terima ke tidak. Sebab dia risau kalau dia terima, nanti dia punya harta tu akan hilang. Sebab nanti kalau dia terima, orang pulaukan dia, dia tak boleh buat bisnes. Nanti kalau dia terima, orang perang dia, nanti orang rampas harta dia. So dia tetap keep on calculating apa benefit dia akan dapat. Sebab dia businessman kan. So kalau seorang businessman tu kan, seorang entrepreneur tu dia nak buat satu venture, kalau risky dia akan buat calculation. Is it worth the risk tak? So dalam perkataan dalam Quran ayat 18, 19, 20 anda nampak ada perkataan qadar 3 kali. So Walid bin Mughirah he keep on calculating. Worth tak dia terima dakwah Muhammad ni?
Jadi kerana dia terlalu berkira tentang tu dan kerana ego dia tu ataupun kerana dia punya tamak pada dunia tu melebihi apa yang dia rasa naluri dia rasa betul tapi ketamakan dia pada dunia tu melampaui benda tu, maka dia pun tak menerimanya. Tu yang disebutkan pada kalau kita balik semula pada surah Al-Qalam tadi, Allah kata dan kerana keegoan dan kesombongan dia pada dunia yang dimiliki tu, maka kami letaklah tanda atas khurtum, atas hidungnya. Itu berlaku bila? Berlaku pada peperangan Badar. Okey. Baik, selesai bab tu. So ada satu tokoh lah yang disebutkan yang agak prominent pada perang Badar yang disebut ceritanya tapi tak disebut namanya, iaitu Al-Walid bin Mughirah. Ayah kepada Khalid Al-Walid. So kalau Khalid Al-Walid dia pandai bermain pedang, pandai berkuda tu tak pelik lah. Sebab biasanya anak-anak orang-orang yang bangsawan pada zaman tu, mereka akan diberi latihan berkuda. Latihan peperangan. So dia akan jadi seorang fighter yang elite. Okey, sama juga kalau kita tengok pada zaman kita, mereka yang boleh memiliki stable-stable kuda ataupun boleh pergi ke polo club biasanya orang-orang yang berada. Macam zaman tu jugalah lebih kurang. Dan kalau kita tengok lambang kekayaan, contoh pada kereta Ferrari, lambangnya kuda. Kuda tu lambang kekayaan lah. Okey, balik kepada ayat yang kita baca. Jauh pula kita pergi. Okey, so tadi kita berhenti pada wasari'u. So kalau kita baca dengan wasari'u, maknanya ayat ni ada kesinambungan dengan cerita pada ayat sebelum tu. Iaitu Allah kata ta'ala Allah dan Rasul. Okey, so kat sini Allah kata dan bersegeralah. Maknanya berlumba-lumbalah. Okey, bersegeralah. Yang di sini bersegera. Tapi kalau ayat lain anda nampak fastabiqul khairat. Ada ayat lain fastabiqul khairat. Maknanya Allah kata berlumba-lumbalah dalam mengejar kebaikan. Tapi kat sini Allah kata wasari'u dan bersegeralah kepada keampunan daripada Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan syurga yang mana keluasannya adalah seperti langit. Kat sini dia tak sebut langit satu, dia sebut langit tu dalam bentuk plural. Seperti keseluruhan tingkatan, setiap tingkatan langit dan bumi, yang mana syurga tadi dijanjikan untuk orang yang bertakwa. So kita pernah kupas kan maksud takwa. Takwa tu maknanya orang yang betul-betul jaga hubungan dia dengan Allah. Jaga in the sense dia risau kalau dia buat sesuatu tu mungkin Allah tak suka. So maknanya dia dalam erti kata God consciousness. Dia bukan sekadar takut. Takwa tu maknanya dia macam careful. Dia berhati-hati dalam hubungan dia dengan Tuhan. Okay. So kat sini kalau anda perhatikan pada ayat yang kita dah baca, perkataan syurga tu diulang 2 kali. Okay, sekejap. Satu di atas ni. Okay, satu perkataan jannah di atas ni. Tapi jannah pada ayat 133 dia singular. Satu. Okay, satu syurga lah. Dia sebut dalam bentuk singular. Kemudian kalau anda pergi ke bawah, ayat 136, disebut lagi tentang syurga. Okay, tapi pada ayat 136, syurga ni dalam bentuk plural. So kenapa agaknya? Yang atas tu singular, yang bawah ni plural. Okay, agak-agak kenapa? So anda fikirkan dulu, nanti kita pergi pada ayat tu slowly. So pada ayat 133, Allah kata Allah janjikan syurga, yang mana keluasannya, maknanya keluasan tu macam dia punya area ataupun dia punya, senang cakap, real estate syurga tu size dia macam mana. So size real estate di syurga ni yang Allah sebutkan syurga yang satu ni adalah seluas keseluruhan tingkatan langit dan bumi. So tak dapat nak bayang lah sebab kita pun tengok langit tu pun seperti tak ada penghujung kan. Dan langit tu kalau kita tengok universe keep expanding. So berapa jarak universe ni sekarang ni besarnya Allahu'alam. Yang mana universe ni kita tak diukur dengan jarak perimeter dia hanya boleh diukur dengan light years. So light years tu pun dah terlalu jauh dah. So macam mana sebenarnya besar Allahu'alam. Jadi kita nampaklah betapa besarnya. Okey, kemudian kat sini pada ayat 134 disebutkan ciri mereka yang bakal menghuni real estate yang sebesar-besar ni. Okay, so Allah kata alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Silakan tafsir anda. Iaitu orang yang menafkahkan, yakni mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Orang yang menahan kemarahannya dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ingatlah Allah mencintai orang yang membuat
kebajikan. Okey, baik. Terima kasih. So, kat sini kalau anda perhatikan ada perkataan al-ghais. Al-ghais tu maksudnya marah. Tapi dia ada satu lagi perkataan yang juga bermaksud marah iaitu perkataan al-ghadab. Al-ghadabu. Okey, al-ghadab pun bermaksud marah. Tapi beza antara al-ghais dengan al-ghadab adalah keadaan marah tu. Kalau al-ghais maknanya kita marah, tapi marah kita belum menimbulkan reaksi. Maknanya marah tu masih terpendam. Kita marah tapi dalam hati lah geram je. Ataupun dalam bahasa Melayu kita, kita kata geram lah. Marah dalam arti kata geram. Kita belum buat apa-apa. Kita masih lagi simpan. Okey, kemudian al-ghadab tu bermaksud marah juga. Tapi marah di sini adalah marah plus dia ada reaksi. Sama ada muka dia berubah warna ke, ataupun suara dah mula meninggi, ataupun dia ada buat sesuatu yang menampakkan dia tengah marah tu ghadab. So ghadab adalah marah dalam keadaan kita dah reaktif lah. Sama ada reaktif secara fizikal, apa dia secara raut wajah ataupun kita dah physically dah nampak kemarahan. Okey, so Allah kata kat sini, orang yang bakal menghuni syurga yang kira first class ni, yang mana luas dia seperti keseluruhan langit dan juga bumi, antara cirinya adalah mereka yang berinfak, mereka yang menderma, mereka yang membuat sumbangan, tak kira ketika senang dan susah. Waktu kita senang, masa kita ada lebih duit ni, senanglah nak bagi sumbangan sebab kita ada ekstra kan. Tapi cuba time kita tengah sempit, dia agak susah nak sumbang. Melainkan yang orang-orang yang betul-betul hatinya jenis yang senang melepaskan, dia akan sumbang. Okey, so satu cirinya adalah mereka yang memberi sumbangan sama ada ketika mereka senang atau ketika mereka betul-betul sempit. Dia bukan sekadar susah. Darurat tu maknanya tengah betul-betul dah sempit. Tapi still dia masih lagi boleh beri sumbangan. Okey, wal kazimin, al kazimin maknanya orang yang menahan. Menahan marah. Tapi dia bukan sekadar marah, menahan geram. Maknanya belum bereaksi pun dia cuba kontrol. Jangan sampai dia marah walaupun sikit pun. Situ susah. Sebab kalau kita dah marah, kita kadang-kadang susah nak kontrol. Ni bukan marah, belum marah pun dia cuba kontrol untuk tak marah. So kita nampak orangnya lah sangatlah positif. Okey, kemudian wal afina 'anil nas, dan orang yang betul-betul memaafkan manusia. Dia bukan sekadar maaf, tapi dia macam maaf yang mana dia boleh clearkan rekod tu seolah-olah benda tu tak berlaku. Ni pun susah. So orang-orang yang ada ciri macam ni, yang boleh menyumbang walaupun dia sempit, boleh tahan kemarahan tu sebelum dia start marah, dan boleh betul-betul maafkan orang. Allah kata mereka tu Allah suka. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baiklah. So orang-orang tu adalah refer pada mereka yang ada ciri kat atas dan mereka tu adalah bakal menghuni syurga yang first class. Sebab tu kita nampak dia punya perkataan tu jannah dalam bentuk singular. So maknanya tempat tu sangatlah special untuk orang-orang special macam ni. Kita tengok pun subhanallah baiknya ada orang ni. Okey, so sebagai satu motivation untuk kita strive lah. Sebab kat sini kita nampak dia punya ciri tu, dia punya amal tu tak nampaklah macam besar sangat tapi dia lebih kepada hati. Kan surah Ali Imran kan lebih kepada ketaatan kita pada Allah melalui hati kan. So kita nampak ciri-ciri yang disebutkan ni adalah ciri-ciri hati mereka. Nak bersihkan hati, nak jaga hati tu tak senang. Sebab tu mereka dapat ganjaran besar lah. Syurga yang atas sekali. Okey, boleh ada apa-apa nak tanya setakat tu sebelum kita beralih? Tapi Ustazah, Islam actually boleh galak macam membolehkan kita untuk defend kan. Jadi macam mana tu, like how do we balance tahan sifat rasa marah dengan the time comes that we need to defend. Okey, yang marah kat sini satu untuk kita clarify, marah kat sini adalah marah yang tak bertempat. So kalau kita defend tu adalah marah yang bertempat. So katalah orang dah kirakan rampas hak kita ataupun orang dah mula attack kita. So there must be something yang kita buat untuk defend diri kita daripada terus dianiaya orang. So kalau itu tak mengapa sebab itu adalah kita menuntut keadilan. So keadilan tu perlu. Tapi yang risaunya kalau kita marah tanpa sebab,
Okay, nak-nak kalau zaman sekarang ni kita sangat stres. Tu kita nampak ramai yang cepat triggered, cepat marah. So mudah-mudahan kita terhindarlah daripada cepat triggered dan cepat marah tanpa sebab. Okay. Jadi kalau nak defend diri kita tak masalah, tapi dalam kita defend kita punya right pun janganlah sampai kita terover sangat sampai kita terambil hak orang. Okey, jangan kita contoh orang buat kita satu tapi kerana kita nak defend punya pasal kita terbuat dua kat dia. Patut kita just balas balik satu lah untuk hak kita kan cukup. Tapi kadang kita terover, so don't overdo it. Okey, boleh? Baik, kita beralih pada ayat seterusnya. Ada soalan tak sebelum tu? Kalau tak ada, kita beralih pada ayat 135. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Silakan sesiapa 135 Ali Imran. Dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Dan mereka tidak lagi meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ya, okay, baik. Terima kasih. So, kat sini Allah sebutkan lagi tentang satu lagi ciri orang yang bakal menjadi penghuni syurga. So Allah kata mereka yang membuat salah, membuat kerosakan ataupun membuat dosa lah, membuat perkara yang fahisyah, yang keji. Ataupun menzalimi diri mereka bila mereka sedar, alamak dah terbuat salah. Maka mereka pun mengingat Allah dan beristighfar. Maknanya orang-orang ni bila dia buat salah, dia akan cepat-cepat istighfar. So kat sini kalau anda perhatikan bahasa yang digunakan adalah iza, jika. Jika maknanya dalam arti kata dia cubalah, orang ni cuba untuk menghindarkan dosa tapi as humans kita akan buat salah juga kan. So kalau kesalahan tu berlaku, setiap kali kesalahan tu berlaku, dia akan cepat-cepat minta ampun pada Allah atas dosa-dosa mereka. Dan Allah kata siapalah yang lebih berhak mengampunkan dosa kecuali Allah. Walam yusiru dan bila mereka dah sedar mereka salah, mereka cuba untuk tak mengulangi kesalahan tu. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka ketahui, maknanya mereka tak akan sengaja mengulang kesalahan tu. Kalau terbuat pun adalah buat dalam keadaan terlupa ataupun terlalai, bukan sengaja nak buat. So orang-orang yang macam gini pun Allah kata mereka tu adalah ulaika jazaohum. Mereka ni ganjaran mereka ni yang setiap kali buat salah, setiap kali taubat ni, ganjaran mereka adalah keampunan juga daripada Allah dan syurga-syurga yang mengalir di bawah syurga-syurga tadi sungai-sungai. Yang mana mereka kekal di dalamnya wa ni'ma ajrul amilin. Yang mana dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. So kalau kita tengok yang atas tadi Allah sebut dengan perkataan jannah satu dalam bentuk singular. Yang bawah ni Allah sebut jannat dalam keadaan plural. So maknanya yang second ni adalah syurga yang bawah sikit lah daripada yang atas tadi. Dia untuk orang-orang awam yang walaupun mereka kerap buat salah tapi setiap kali mereka buat dosa tu mereka akan terus beristighfar. So kalau nak sampai ke tingkatan yang atas tu agak susah kan sebab tingkatan atas tu orang-orang yang betul-betul kelas A. Dia akan berinfak dalam keadaan sempit dan juga keadaan senang. Dia tahan marah, dia maafkan semua orang. Tapi kalau tak dapat kelas A pun paling kurang dapatlah yang second ni yang mana Allah kata setiap kali dia buat dosa ataupun buat salah dia akan cepat-cepat bertaubat dan dia akan berusaha untuk tak buat salah lagi dalam keadaan dia sedar. Kalau dia terbuat juga mungkin dalam keadaan dia terlupa. So orang-orang yang macam gini yang usaha juga untuk menjaga hubungan dengan Allah dalam arti kata dia istighfar every time dia salah, dia akan dapat syurga walaupun tak seluas yang ke atas tu tapi dia dapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. So maknanya sebagai satu pujukan pada kita walaupun belum sampai ke tahap yang atas tu, at least kita berada di tahap yang ini, yang mana kita istighfar setiap kali kita buat salah dan mudah-mudahan Allah ampunkan dan menjadilah kalangan penghuni syurga hendaknya insya-Allah. Okey, boleh? Ada apa-apa anda nak kongsi, nak tanya setakat tu? Okey, kalau tak ada kita beralih pada ayat 137. Qad khalat min qablikum sunan. Silakan sesiapa tafsir anda?
Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah, kerana Mm-mm. itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana pengakhiran orang yang mendustakan rasul-rasul. Okey, baik. Terima kasih. So, Allah kata, telah berlalu min qablikum sunan. Sunan tu adalah jamak ataupun plural untuk sunnah. Sunnah tu dia ada beberapa maksud bergantung pada penggunaan. Sunnah tu boleh bermaksud cara kehidupan. So, kalau kita kata kita ikut sunnah Rasul, maknanya cara kehidupan Rasul. Okey. Sunnah juga boleh bermaksud ketetapan ataupun ketentuan. Okey, contohnya macam di alam ni, di dunia kita ni, sunnatullahnya adalah kalau kita nak hilangkan lapar, kita kena makan. Itu sunnatullahnya lah. Okey. Jadi sunan adalah jamak kepada perkataan sunnah yang bermaksud sama ada ketetapan ataupun cara. Okey, maka Allah kata, lihatlah kepada orang yang telah kirakan generasi sebelum kamu ataupun umat sebelum kamu, mereka yang berbuat dosa tu apakah balasan yang diterima, contoh macam kaum Lut, kaum Ad dan sebagainya. Okey, kemudian pada ayat 138, haza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Okey, silakan tafsir anda. Al-Quran ini menjadi penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang yang hendak bertakwa. Baik, terima kasih. So kat sini Allah bahasa tu balik semula kepada kirakan dalam bentuk pujukan yang mana Allah kata ini adalah sebagai haza tu refer pada Quran. Hazal Quran lah maksudnya. Haza Quran adalah keterangan untuk manusia. So maknanya Allah kata Allah bagi contoh-contoh di atas tu sebagai satu petunjuk dan juga peringatan, pengajaran. Kemudian masuk balik kepada cerita perang Uhud. Okey, jadi kita nampak yang atas tu Allah bagi sebagai kabar gembira untuk mereka-mereka yang strive untuk kebaikan. Kemudian Allah balik semula kepada kisah sokol macam balik semula kepada topik Uhud secara tak langsung. Allah kata kat sini wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu tu maknanya jangan kamu berasa terhina ataupun berasa lemah. Wala tahzanu daripada perkataan hazan dan jangan kamu sedih. Wa antumul a'laun. A'lau daripada perkataan ali ataupun ulia. A'laun tu adalah kamu adalah orang-orang yang tinggi martabatnya. In kuntum mu'minin kalau kamu betul-betul beriman. Okey, so maknanya Allah beri pujukan pada sahabat yang telah merasa diri dia macam kalah pada peperangan Uhud ni. Jangan berasa sedih kerana dengan keimanan kamu, kamu tetaplah dianggap baik di sisi Allah. Okey, kamu tetap dianggap tinggi di sisi Allah. Kemudian masuk kepada ayat 140 yang mana Allah kata in yamsaskum qarhun. Yamsaskum tu adalah kalau kamu macam ditimpa ataupun terkena. Okey, terkena luka. Okey, in yamsaskum, dan kalau ketika perang Uhud kamu luka, faqad massal qauma qarhum mithluh. Maka telah luka ataupun telah ditimpa kaum yang satu lagi iaitu oponen kamu iaitu orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin pun telah ditimpa luka yang sama. So kalau kamu berasa traumatized, mereka pun ditimpa trauma yang sama. Okey, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itu adalah hari-hari yang mana Allah nudawil tu maknanya Allah silih gantikan di antara manusia. Maknanya Allah nak kata ada kalanya ada hari kita menang, ada hari kita kalah. Maknanya dalam kehidupan kita ada kala kita di atas, ada kala kita di bawah. So bila kita di bawah tu janganlah kita terlalu bersedih sangat sebab nanti akan datang hari kita akan naik ke atas pula. Tu masuk ayat ni. Okey, waliya'lamallahu allazina amanu, dan cabaran ataupun dan apa yang berlaku pada perang Uhud tu adalah sebagai satu ujian yang mana untuk Allah mengetahui siapa yang beriman wa yattakhiza minkum syuhada. Dan daripada peperangan tadi ataupun daripada insiden tadi, Allah memilih di kalangan kamu syuhada, orang-orang yang direzekikan mati syahid. Okay, wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah juga tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim pada diri mereka. Maknanya dalam keadaan kita mengharungi kesedihan tu janganlah buat perkara-perkara yang boleh downkan lagi semangat kita sebab itu pun akan secara tak langsung menzalimi diri kita. Kita kena cari jalan untuk merawat kesedihan tu ataupun merawat trauma tu.
Dan Allah kata Allah tak menyukai mereka yang melampaui batas ke atas diri mereka sendiri. Okey, baik. Setakat tu, ada apa-apa nak tanya ataupun nak tambah atau nak kongsi tentang apa yang anda nampak daripada ayat-ayat ni? Ada? So, kalau pada my take lah untuk ayat-ayat ni, dia lebih kepada cara nak menghadapi trauma. So, Allah berikan guideline-nya adalah kalau sedih, jangan diikutkan kesedihan tu. Dan apa ni, cuba memaafkan diri kamu lah in a way. Maafkan diri kamu bila kamu buat salah tu, minta ampun pada Allah dan maafkan diri kamu sendiri. Mungkin kalau anda ada pandangan yang lain daripada ayat ni, mungkin boleh kongsi ke apa? Ada? Okey, kalau tak ada, kita move on. Ayat 141. وَلْيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. وَلْيُمَحِّصَ tu maknanya Allah akan membersihkan, dan untuk Allah membersihkan daripada orang-orang yang beriman, وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, dan dia membinasakan orang-orang yang kafir. Okey, maknanya Allah kata dari segala ujian tu antaranya adalah dia membersihkan dosa, menaikkan darjat, memilih mereka yang mati syahid, dan juga membersihkan ataupun memberi pahala ataupun memberi tingkatan kemuliaan pada orang-orang yang beriman. Okay, so setiap ujian tu Allah nak kata dia memberi sesuatu. So ujian tu tak sia-sia. Dia ada dia punya ganjaran di sebalik ujian tadi. Okey, kemudian ayat 142 Allah kata lagi, hasibtum, adakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga? Kan selalu kalau kita lihat ayat-ayat syurga tu kita rasa nak masuk kan, tapi Allah kata adakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga? Antara kulul jannah, hasibtum daripada perkataan hisab. So kalau hisab tu maknanya kira kan, hasibtum tu maknanya adakah kamu mengira ataupun kamu menyangka akan masuk ke syurga, walamma ya'lamillah, sedangkan belum lagi diketahui ataupun belum lagi terbukti, allazina jahadu, belum lagi terbukti ataupun dinampakkan pada Allah siapa yang betul-betul berjihad daripada kalangan kamu, dan belum lagi diketahui siapa yang benar-benar sabar. So sabar kat sini bukan sekadar kita sabar as in kita tahan, tapi sabar as in kita bukan sekadar bertahan tapi kita kuat. Dalam arti kata kita bukan sekadar patient tapi kita persevere. Okey, so maknanya Allah nak lihatlah daripada peristiwa seperti Badar dan Uhud tu, Allah nak lihat siapa yang betul-betul genuine dari segi keimanan mereka. Itu kalau kita lihat pada peristiwa pada sahabat, tapi kalau kita lihat ayat ni dalam konteks kita, Allah nak tengoklah setiap kali dia beri ujian dalam kehidupan, dia nak tengok apa reaksi kita, dan macam mana kita menghadapi ujian tersebut. Sebab daripada ujian tu dia akan dapat points kan, dapat pahala kan. So pahala itulah menjadi sebagai satu saham kita untuk menjadi ahli syurga kelak insya-Allah. Okey. Kemudian kat bawah ni 143 walaqad kuntum tamannawna al-mauta. Silakan tafsir anda. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Maka sekarang kamu sesungguhnya telah melihatnya dan kamu sedang menyaksikannya. Okey, baik, terima kasih. So kat sini disebutkan pada ayat ini walaqad kuntum tamannawnal mauta. Kamu mengharapkan kamu mati syahid kan? So dalam peperangan Uhud ni kamu nampak sendiri macam mana dahsyat peperangan tu, dan kamu lihat sendiri ada di kalangan sahabat kamu yang mati syahid, maka kamu akan nampaklah betapa mereka yang mati syahid tu diberikan kemuliaan, dan betapa nak dapatkan syahid tu dia perlu tempuh sesuatu yang hebat. Dan sebut tentang mereka yang syuhada dalam peperangan Uhud. Tak lama dulu saya rasa ada berita keluar di Madinah berlaku banjir ke apa tak. Dan kubur para syuhada di Uhud tu macam terbongkar gitu tau. Terbuka sebab air banjir. Dan kata dia lah menurut akhbar terbitan Saudi, masih lagi ada kesan badan para syuhada tu seolah-olah macam dia baru meninggal. So betul lah seperti mana yang Allah kata, orang-orang yang mati syahid ni mereka tak mati sebenarnya. Mereka hidup di sisi Allah. Cuma kita je yang tak tahu. Okey, mungkin anda boleh cari keratan akhbar yang memberitakan tentang banjir tu dan terbongkar ataupun terbuka kubur yang berada di Uhud. Okey, baik. Okey, setakat tu ada apa-apa nak tanya, nak tambah?
Ada? Okey, ada soalan tanya, adakah mereka yang struck by lightning is considered mati syahid? Allahu alam, sebab itu adalah kiraan Allah, tapi kalau kita tengok syahid tu ada dua. Okey, syahid akhirat dengan syahid dunia. So syahid akhirat tu mereka yang mati berjuang fi sabilillah. Tapi kalau syahid dunia kita lihat ada macam-macam lah. Antaranya mereka yang meninggal terbakar contohnya, ataupun terhempap, mati terhempap. Ataupun kalau kita tengok lightning, dia seperti terbakar kan, Allahu alam, mudah-mudahan Allah tergolongkan mangsa tu di kalangan mereka yang dapat syahid dunia at least. Lepas tu mereka yang meninggal bersalin contohnya pun dapat syahid dunia. Cuma saya tak tahulah kalau fahaman orang tu tua dulu, mereka kaitkan yang meninggal bersalin tu jadi cik pun. Tak tahu dah dari mana dia dapat. Tapi actually tak orang yang meninggal syahid, orang yang meninggal bersalin ni syahid dunia sebenarnya, dan ganjarannya besar, dia terampun dosa, masya-Allah. Dan apa lagi mereka yang meninggal sebab sakit perut misalnya, ada masalah, ada penyakit di perut pun antara mereka yang tergolong syahid. So mungkin Allahualam dia pun tergolong di kalangan yang syahid sebab kena lightning tu tak calang-calang sakit. Dia seperti dibakar, seperti kena renjatan elektrik. Okay. So Allahualam mungkinlah sebab yang mengira syahid ke tidak tu atas Allah. Kita cuma dapat menilai yang zahir sahaja. Okay. Ada apa-apa nak tanya setakat tu sebelum kita move on to the next one? Okay, sama-sama. Okay, baik. Next one. Masuk kepada ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Fa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. So kat sini adalah sebagai satu pujukan juga kepada para sahabat. Okey, yang mana Allah kata tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. So kalau kita tengok masa perang Uhud, bila ada sahabat dengar yang Nabi dah wafat kan, Nabi terbunuh, dia rasa sangat down. Dia rasa macam, alah, kalau Nabi dah tak ada, maknanya kita balik pada agama asal kita lah. Ada yang merasa macam tu sebab macam patah semangat kan. Jadi Allah kata, bukanlah Muhammad tu kecuali seorang rasul, yang mana sebelum dia telah berlalu banyak rasul sebelum Nabi kita. Maknanya sebelum Nabi Muhammad, banyak rasul yang telah datang dan telah meninggal sebelum Nabi kita. So Allah kata, afa immata, adakah kalau dia tu mati, au kutila ataupun terbunuh, okey, in qalabtum ala aqabikum. Kamu nak kembali kepada keadaan kamu sebelum ni. Aqab tu maknanya keadaan kamu yang lampau. Maknanya adakah kamu akan kembali kufur? Just because Nabi meninggal. Sebab Nabi tugasnya cuma sampaikan message saja. Dia pun akan mati satu hari nanti macam orang lain juga. So kalau Nabi mati, adakah kamu akan kembali kepada kekufuran sedangkan kamu dah dapat kebenaran? So Allah macam question mereka balik untuk sebab kadang-kadang bila kita dalam keadaan emosi ni, kita akan bertindak benda yang akal kita ketika kita stable dari segi emosi, akal kita tak akan buat. So maknanya bila persoalan ni ditanya sekadar untuk bring them back to their senses. Macam tu. So dalam keadaan kita sedih, traumatized, kecewa dan sebagainya, dalam keadaan sedih tu kena balik semula kepada mind kita ataupun balik semula kepada sesuatu yang akal sihat kita tu nilai baik ataupun tidak. Okey, kemudian Allah kata lagi, waman yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'ah. Tapi kalau sesiapa yang berminat ataupun hendak untuk balik semula kepada keadaan mereka sebelum ni, maka benda tu tidak akan mencederakan ataupun tidak akan memberi mudarat pada Allah sesuatu apa pun. Maknanya kalau mereka nak kembali pada kekufuran, Allah tak rugi. Yang rugi tu adalah orang tu sendiri. Okey, wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dalam arti kata kalau kita bersyukur pada sesuatu kurniaan tu, kita akan manfaatkan kurnia tu sebaik-baiknya. So kalau ayat ni kita lihat dia lebih kepada berkenaan keimanan kan. So mereka yang betul-betul mensyukuri keimanan, nikmat keimanan tu, mereka akan hargai dan gunakan sepenuhnya nikmat tu untuk benefit diri mereka di dunia dan akhirat. So maknanya setelah kamu dapat keimanan dan petunjuk tu, jangan disisirkanlah, tu maksud syukur di sini. Okey, boleh?
Kemudian masuk pada ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Dan bukanlah bagi satu-satu diri itu kecuali dia apa ni maksudnya kat sini antamuta berarti dimatikan. Lagi tidaklah sesuatu diri itu akan mati ataupun dimatikan illa biiznillah kecuali mengikut pada keizinan Allah kita muajjalah mengikut kepada tempoh yang telah ditulis ketetapannya. Muajjalah tu maknanya ditetapkan ajal lah. Kitaban tu maknanya yang tertulis ketetapan ajalnya. So Allah nak kata setiap orang tu bila sampai masanya dia akan mati. Sama juga dengan Nabi kita, dia akan mati. Dia tak akan kekal selamanya kat dunia ni. So Allah kata wa may yurid sawabad dunya dan siapa yang menghendaki ganjaran ataupun kekayaan ataupun pahala di dunia, maknanya ganjaran kat dunia, maka kalau mereka nak dunia saja, kami boleh saja memberikan ganjaran tu nu'tihi minha. Kami boleh saja memberikan nu'tihi, kami memberikannya minha tu maknanya daripada dunia. Okey, siapa yang nak dunia ni Allah akan bagi. Sebab tu kita lihat tak pelik orang-orang yang tidak tunduk pada Allah tapi kaya. So Allah dah kata kat sini kan, kalau mereka nak dunia Allah akan bagi. Sepenuhnya Allah akan bagi. Wa may yurid sawabal akhirah dan siapa yang menghendaki ganjaran di akhirat, Allah pun akan bagi pada orang ni. Malah orang yang menghendaki akhirat, dunia pun dia akan dapat. Wasanajzi syakirin dan kami akan memberi ganjaran untuk orang-orang yang bersyukur. So kat sini ada perkataan syakirin 2 kali. Sesuailah dengan apa yang Allah sebutkan pada surah Ar-Ra'd, tak silap saya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kami akan tambah. So syukur tu apa? Syukur tu bukan sekadar kita ucap Alhamdulillah, tapi kita gunakan maximize resources yang Allah berikan tu sebagai tanda kita syukur. So apa yang kita dapat resources tu kita tak waste, kita gunakan sebaiknya. Boleh? Ada apa-apa nak tanya, nak tambah setakat tu? Saya ada soalan. Silakan Pak Rosmini. Yang apa tu ayat 144 to 145. Adakah dua ayat tu yang sahabat Abu Bakar yang baca ketika Rasulullah meninggal? Ya, betul. Sebab ada satu ketika tu bila Rasulullah meninggal, kan disebutkan Nabi dah wafat. Lepas tu para sahabat rasa macam takkanlah, macam tak percaya kan. Sebabnya mungkin Allah Alam, mungkin mereka fikir masa perang Uhud tu pun dengar cerita yang Nabi dah wafat, tapi actually tak. Dia hanyalah kabar angin. Kabar angin as in sebab orang cuma nampak zahir je macam Nabi dah tak bermaya. So orang assume dia dah meninggal lah waktu perang Uhud tu. So bila Nabi sakit, kan Nabi dah lama sakit. Ada satu ketika tu Nabi dah lama sakit. Lepas tu Nabi wakilkan Abu Bakar untuk jadi imam solat. Lepas tu tak lama tu Nabi wafat, maka keluarlah cerita yang Nabi dah wafat. Jadi para sahabat ingatkan berita tu hanyalah assumption sahaja macam berlaku pada peperangan Uhud. Tu yang sampai Sayyidina Umar marah kan. Sayyidina Umar nak bunuh siapa yang mengatakan begitu. Jadi untuk meredakan emosi para sahabat, tu yang Sayyidina Abu Bakar refer balik kepada apa yang berlaku pada perang Uhud, yang mana ayat ni Allah kata wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Maknanya dia nak cakap Allah sendiri pernah cakap kan dalam surah Ali Imran, Nabi Muhammad tu adalah seperti manusia, seperti para rasul sebelum ni yang juga mereka semua telah meninggal. Jadi kalau para rasul sebelum ni telah meninggal, tak mustahil lah Nabi kita ni meninggal sebab dia punya message yang dia nak sampaikan tu dah selesai. Jadi bila sahabat dengar ayat ni, lah betul lah sebab dia pun manusia. So dia bukanlah seorang yang immortal. Jadi mereka reda sikit dan mereka cuba cari tahu betul ke berita tu. Betul Nabi dah wafat. Tu yang menyebabkan kalau kita tengok dalam sejarah, Sayyidina Bilal lepas Nabi dah wafat, dia terus berhijrah pergi Syam. Dia pindah sebab dia tak sanggup nak tengok mimbar tu, tak sanggup nak tengok masjid tu dalam keadaan Nabi dah tak ada. Lepas tu kisahnya kalau kita tengok Sayyidina Bilal punya kisah, satu malam tu dia mimpi Nabi kan. Nabi kata kau tak datang ke ziarah aku. Terus dia pun pack baranda besok tu terus dia balik Madinah.
So bila balik Madinah, cucu Nabi cakaplah kepada Sayyidina Bilal, Pakcik Bilal tolonglah azan. Dia tak sanggup nak azan tapi kerana cucu Nabi pujuk-pujuk-pujuk, okeylah. Cucu Nabi punya pasal dia pun azan. So bila dia azan sampai ke Muhammadur Rasulullah, dia tak sanggup nak teruskan nangis sedih. Macam sebab lah lepas tu bila Bilal azan, orang-orang kat Madinah semua keluar. Mereka rasa macam Nabi dah hidup balik ke? Rupanya tak, cuma Bilal azan. Kenapa macam tu? Sebab kerana cinta lah. Sama lah macam kita. Kalau kita ada kematian orang yang kita sayang kadang-kadang bukan kita tak terima, tak redha, tapi kenangan tu datang. As a human, kita akan terusik lah perasaan kita. Kadang contoh macam ada kematian orang terdekat, kita selalu nampak dia kat sini selalunya. Okay, sekali bila sekarang kita tengok dah tak ada. Orangnya dah tak ada. Contoh dapur, dah selalu duduk kat dapur contoh kan, dia kosong. So benda tu teringat. Macam tu lah para sahabat. So ayat ni dibacakan untuk meredakan emosi para sahabat yang mana ketika Nabi wafat mereka rasa macam bukan tak boleh terima kenyataan tapi macam sedih dalam keadaan tak percaya. Macam tu lah. Okay, sebab bila kita dengar berita kematian, mula-mula tu okeylah kita cool lagi. Tapi bila kita dah nampak proses menguruskan jenazah, dah nampak dia tak ada, masa tu kesedihan tu datang. Tu yang mengganggu emosi sedikit sebanyak. Macam tu jugalah berlaku pada para sahabat sebab mereka pun manusia juga. Okay. Okay, seterusnya ayat 145. Dah selesai, sorry. Kemudian ayat 146. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Silakan tafsiran dah. Apa dia? Tazah, sebelum tu saya nak tanya. Ya, sila. Asal murtad tu, hukum murtad dulu dikatakan orang yang murtad kena hukum bunuh. Adakah dalam konteks moden ni masih dijalankan? Okay. So kalau kita tengok pada konteks zaman sahabat, masa tu hukum hudud dilaksanakan. So kalau orang murtad tu, kenapa dihukum bunuh? Kerana kita tengok orang murtad yang pada konteks zaman mereka tu, mereka bukan sekadar murtad, tapi dia membuatkan, mendatangkan ancaman. So kalau kita tengok pada zaman selepas Nabi wafat kan, ada golongan yang murtad. Dia bukan sekadar murtad, tapi dia memerangi orang-orang yang Muslim. Sampai kan ada 70 sahabat terbunuh. Itu yang membuatkan Sayyidina Umar cadangkan pada Abu Bakar untuk kumpulkan balik semua penulisan Quran. So dari segi hukum hudud, ya, orang-orang yang murtad tu dibunuh. Memang dari segi beragama kan pada ayat surah Baqarah la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam beragama, tak ada paksaan kat situ refer kepada kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Sebab itu adalah pilihan. Tapi kalau orang dah Islam dan dia keluar daripada agama, dia diberi tempoh untuk bertaubat. Dan kalau tak dari segi hukum hudud tu, dia ada hukum qisas lah, hukum bunuh di situ. Tapi dalam konteks zaman sekarang, bukan hukum hudud tu tak boleh dilaksanakan. Boleh. Cuma kesediaan masyarakat tu perlu dibangunkan dulu. So kalau kita tengok sebelum Nabi laksanakan hudud masa di zaman Mekah, mana dia laksanakan hudud sebab masa tu orang Muslim ataupun para sahabat tak bersedia lagi. Perlu dibangunkan akidahnya. Bila di Madinah baru pelan-pelan masuk kepada ayat-ayat syariah dan sebagainya, barulah datang hukum hudud ataupun hukum qisas dan sebagainya. Tapi zaman kita pula, kita ni berada di fasah seperti Nabi berada di Mekah dulu. Kita berada di fasah tu. Sebab tu kita tak, how to say kita adalah dalam keadaan yang agak lemah sekarang ni. Sama seperti mana Nabi pernah sebut dalam hadis kan, akhir zaman umat dia seperti diratah macam hidangan. Itu yang berlaku pada kita sebab tak ada kesatuan. So kalau itu pun kita tak, belum lagi kuat, macam mana nak buat hukum hudud? Dia hanya boleh laksanakan kalau kesatuan ataupun masyarakat tu dah kuat dan dah faham. Sedangkan kalau kita tengok kat Malaysia, Kelantan nak buat hukum hudud, bukan semua tapi untuk mencuri. Ada macam-macam tanggapan. Orang yang Islam liberal kata macam ni, so macam-macam. So kita berada di fasa yang seperti Nabi di Mekah lah, kena dibangunkan dulu kefahaman orang. Dan kalau orang betul-betul faham yang capital punishment macam contohnya macam orang yang berzinah ni direjam. Kalau mereka faham betul-betul capital punishment tu kenapa, dia lebih kepada deterrence, bukan nak menghukum tapi lebih pada deterrence. Orang akan
boleh terima. Tapi masalahnya orang tak nak faham dan tak nak terima. Tu yang part yang kita kena remove that particular obstacle dulu. Barulah boleh buat hudud. Okay, hope that answers your question. Dan kalau kita tengok zaman kita tak ada negara yang betul-betul negara Islam. Negara orang Islam, yes. Negara Islam tak ada. Itu yang sedihnya zaman kita. Sebab walaupun kita tengok banyak negara-negara yang ramai orang-orang Islam dalamnya, tetapi dia punya sistem masih lagi sistem sekular. Dia tak gunakan Islam secara menyeluruh. Lepas tu kita lihat orang-orang yang negara yang mana majoriti umat Islam, dia tak menjadi Muslim dalam semua pengurusan negaranya. Tu yang banyak rasuah. Maaf Kalau Ustazah, tapi ya. Malaysia macam mana Malaysia? Malaysia adalah negara yang agama rasminya Islam. Anda boleh tengok dalam perlembagaan mereka. Agama rasmi Islam tapi dia bukan negara Islam. Bukan negara Islam yang dia implement Islam dalam sistem perundangan dia. Sebab sistem perundangan dia masih lagi ikut kepada British. Okey, sama juga dengan majoriti negara Islam yang lain. Sebab tu kita dari segi kehakiman, kita gunakan kehakiman common law. Kan kat Singapura guna common law. Malaysia pun lebih kurang macam tu. So dia adalah negara yang agama rasminya Islam. Dia pun state kat perlembagaan dia macam tu. Agama rasmi Islam. Tapi yang lain tu tak. Okay, jadi bila dia punya perundangan tu dipakai bukan perundangan Islam, lepas tu kita nak implement hudud tu yang jadi kecoh lah. Lepas tu kalau kita tengok, kita tak bersatu sebenarnya. Okay, dan kita senang dibeli dengan rasuah. Tu masalahnya lah bila ada pihak-pihak yang nampak kelemahan kat situ, mereka akan masuk dari jalan rasuah tu lah. Dia akan sogok untuk dapatkan kepentingan dia. Dan orang yang sepatutnya menjaga hukum tu tak menjaga. Tu yang sedihnya lah. Tu yang berlaku pada zaman kita. Dan kalau kita tengok pada hadis akhir zaman, kita melalui fasa-fasa zaman yang mana selepas pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin, selepas pada tu akan datang zaman mereka yang memerintah secara monarki. Itu dah berlaku. Dan kita pula berada di fasa zaman yang mana pemerintahan tu adalah pemerintahan mereka yang menggigit kita. Nampak tak? Ramai rakyat di mana-mana negara rasa macam kerajaan seolah-olah macam menekan. Itu yang berlakulah seperti mana Nabi sebut pada hadis. So kalau nak tanya adakah negara Islam, negara umat Islam ada. Tapi negara Islam betul-betul macam negara Madinah, tak jumpa lagi setakat ni. Okay, mungkin bila zaman Imam Mahdi nanti, mungkin Allahu'alam. Boleh? Ada apa-apa nak tanya? Nak tambah setakat tu? Jadi negara Arab pun sama lah. Ya, apa dia? Negara Arab pun sama, tak ikut. Negara Arab dahsyat. Mereka adalah proksi Zionis. Kalau mereka bukan proksi Zionis, dah lama dah jadi keropok Israel tu. Tapi kerana, cuba anda tengok, anda cuba kaji dia punya sejarah. Sejarah ni perlu dikaji supaya kita tak mengulang kesalahan orang sebelum kita. So kalau kita tengok, mula tu ada zaman Uthmaniyah kan. Empire Uthmaniyah, that was the last empire. So bila di akhir-akhir zaman Uthmaniyah tu, pihak Yahudi cuba untuk melobi Sultan. Dia nak beli tanah di Palestin. Tapi tak dapat kan. Jadi mereka cuba gulingkan Sultan, susah. So apa mereka buat? Mereka buat kita terpisah, as in kita lebih semangat kenegaraan. Asalnya kita seagama, seakidah, kita sama, tak kira kita dari mana, tapi lebih pada semangat kenegaraan tu yang membuatkan Empire Uthmaniyah tu jatuh sebab setiap negara di bawah dia tu masing-masing nak hak negara masing-masing. Tu cara dia pecahkan kita lah. Lepas tu barulah dia rampas, sebelum dia rampas tanah Palestin tu, dia make sure orang-orang yang dah dari negara yang terpecah daripada empire besar ni dah terpecah, mereka potong line kereta api. Kan ada line kereta api daripada Turki sampai ke Mekah dulu, tapi dia potong line tu dulu supaya kita makin terpisah dan terpecah. Tu yang mereka punya agenda, divide and conquer. Dia pecahkan, maka dia boleh conquer. Okay, kemudian anda nampak the next move, seperti kita main chess, seperti kita main catur, mereka pun atur catur mereka, adalah melantik setiap negara yang dah terpecah ni, ketua-ketua negara daripada kalangan mereka sendiri. Kat negara sebelah rantau kita pun ada. Tu kalau anda tengok sejarahnya, sultan-sultan yang ada sekarang di Malaysia,
Topik ni agak sensitif, tapi since you ask, saya cakap lah. Okay. Antaranya adalah mereka yang di-appoint oleh British. So, mereka ni pun adalah sebahagian daripada ahli Freemason. Kan ada Freemason punya bangunan kat mana Cecil Street tu. Okay, tu adalah sebahagian daripada dia punya ni lah. Headquarters di rantau kita. So bila kita tengok negara Arab sekarang, kenapa pemimpin dia macam gitu? Kerana mereka ni dilantik oleh pihak-pihak luar yang meletakkan mereka sebagai pemimpin. Dan mereka ni adalah orang-orang yang terpilih yang mana boleh bekerjasama dengan Barat. Contoh macam Saudi. Siapa yang pilih Raja Saud tu? Kalau anda teliti balik, adalah mereka ni semua proksi-proksi Barat lah. Sebab tu jadi macam ni. Okay. So kita lihat keadaan tu sedih. Apa yang kita boleh lihat adalah kita yang sedar ni, kita sebarkan kesedaran tu lah. Dan saya lihat kesedaran tu dah makin meluas lagi. Sebab kalau isu Palestin tu sebelum ni dah 40 lebih tahun tak begitu banyak diberi reaksi kan. Tapi sekarang orang lebih sensitif pada sesuatu yang berbentuk ketidakadilan. Okay. Nampaklah yang dunia dah terbangun daripada lenanya. So kalau kita tengok kenapa mereka macam tu, kerana mereka adalah proksi. So kalau kita perhatikan dunia sekarang ni, perubahan ataupun pergolakan politik, anda perhatikan. Ada yang Nabi sebut dalam hadis tu berlaku. Dan bukan kita je kaji hadis Orang-orang yang bukan Islam pun kaji hadis. Sebab tu kalau anda tengok kenapa hadis akhir zaman ni macam dia punya clue macam tak begitu jelas Memang sengaja dibuat macam gitu supaya kalau dibuat jelas nanti orang-orang yang mencari kesalahan tu akan nampak. Jadi dibuat dalam keadaan suruh kita berfikir supaya tak begitu clear kat sangat supaya musuh kita pun tak tahu secara jelas apa yang Nabi dah wasiatkan pada kita melalui hadis dia. Okey, baik, boleh? So kalau tengok pada ayat 146, Allah kata, dan bagi para anbiya sebelum ni pun ada di kalangan umat mereka yang telah berperang di jalan Allah. Maka kamu janganlah berasa lemah. Maksudnya Allah nak pujuklah para sahabat dan juga kita selaku umat Nabi. Kalau kamu rasa defeated, umat Nabi sebelum ni pun telah diuji dengan peperangan-peperangan bersama para anbiya mereka. Maka kamu pun melalui proses yang sama. Sebab itulah sebahagian daripada proses kehidupan. Dalam kehidupan pasti ada dua benda yang bertentangan akan saling berlaga. Okay? The forces of evil and the forces of good akan berlaga. So kamu pun akan melalui ujian yang sama seperti para anbiya sebelum ni. Dan Allah menyukai mereka-mereka yang bersabar. Okay? Mereka-mereka yang bertahan, yang kuat lah maksudnya. Kemudian orang-orang sebelum kamu, Allah kata, bila mereka menghadapi ujian ataupun bila mereka membuat kesalahan, contohnya sebab sahabat antara benda yang menyumbang kepada trauma perang Uhud ni adalah mereka kenangkan mereka dah silap sebab Nabi amanahkan jangan turun daripada bukit pemanah. Tapi mereka dah turun, sebab itulah kalah. So mereka macam blame themselves. So Allah kata pada para sahabat dan juga secara tak langsung pada kita, bagi mereka yang telah melakukan kesalahan, seperti para umat terdahulu mengatakan bahawa Rabbana ighfir lana dzunubana. Kalau umat terdahulu bila mereka buat salah, mereka katakan wahai Tuhan kami, ampunkanlah kesalahan dan dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan segala keterlanjuran kami pada pada perbuatan ataupun pada perkara-perkara yang kami terlanjur padanya. Wasabit aqdamana, dan tetapkanlah aqdam tu maknanya kaki kami ataupun tetapkanlah pendirian kami di jalanmu. Wansurna alal qaumil kafirin, dan menangkan kami ke atas kaum yang kafir. So Allah kata bila kita tersalah ataupun kita kirakan keluar daripada jalan tu ataupun kita dah tersilap ataupun tersilap langkah, contohnya balik semula pada Allah dan doalah seperti mana yang telah didoakan oleh orang-orang sebelum kamu. Okey, ni doa ni kita boleh amalkan lah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Kemudian Allah kata fa'atahumullahu sawabud dunya. Orang-orang yang sebegini, yang bila setiap kali mereka salah, mereka bertaubat semula, orang-orang sebegini Allah berikan kepada mereka ganjaran di dunia, wa husna sawabil akhirah, dan sebaik-baik ganjaran di akhirat nanti. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. So ayat ni ada link dengan ayat yang kita jumpa pada muka surat sebelum ni, yang mana tentang orang-orang yang muhsinin. So kalau orang-orang muttaqin tu kamu rasa macam tinggi nak capai, sekurang-kurangnya
capai tahap orang-orang yang muhsinin. Okey, orang-orang yang menahan marah dan sebagainya, ataupun paling tidak mereka yang setiap kali buat salah, mereka ni meminta ampun pada Allah. Okey, boleh? Ada apa-apa nak tambah, nak tanya setakat tu? Ustazah, saya nak tanya. Silakan. Earlier on kan tadi Ustazah beritahu yang menaikkan semangat nasionalisme tu sebenarnya memecah belahkan umat Islam kan. Jadi kita lebih kepada macam kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Okey. Tapi sekarang ni untuk sekarang ni kan, saya rasa macam ada dilema tau. Like kalau kita tak bersifat nasionalisme, semangat kebangsaan, kenegaraan, nanti kita dilabel ekstremis pula. Macam like, what's your agenda? I mean like, why are you not with us together? And then like, itulah, I mean like, sometimes I feel that kalau macam dalam keadaan majmuk kan, I have to macam lean on the national part lah, I mean kepentingan nasional. Okay. Sekejap alamak. Islam kita kan. Saya pun kadang-kadang lebih kepada inilah macam perjuangkan Islam lah, macam kita nak Islam menang lah. Jadi itulah saya rasa macam ini adalah satu kiranya fitnah lah, kiranya challenge lah akhir zaman kan. Ya, jadi itulah kadang-kadang I just don't know how to react, and then like saya rasa macam pegangan pendirian tu macam tak teguh gitu dengan majmuk begini yang gitu ya. Okay, I understand where you come from. Saya pun rasa macam tu. Tapi kalau kita faham nasionalisme yang macam mana? Sebab being somebody yang bersikap kebangsaan ni pun ada kena define dia macam mana. Yang membuatkan negara Islam, as in Empire Uthmaniyah tu pecah kerana semangat nasionalisme yang melampau sampaikan mereka mengetepikan persamaan akidah tu. Itu yang membuatkan kita terpecah. So maknanya tak salah kita sayang negara kita. Kan Nabi ada sebutkan hubul watan nisful iman. Sebahagian daripada iman tu adalah kita sayang negara kita. Okey, tapi janganlah sampai dia melampau. Sebab segala benda yang melampau tu pun tak baik. Okey, so kita tidaklah ekstrim kepada kita sayang negara kita sampaikan kita rasa orang yang di luar daripada negara kita tu walaupun dia seakidah dengan kita, kita dah kirakan macam kita mensisihkan dia. So tak salah sayang negara kita sebab kita pun kena jaga juga maslahat negara kita jangan sampai diceroboh dan sebagainya. Tapi at the same time kita pun kena ada ukhuwah perpaduan dengan saudara se-Islam kita walaupun tak sama agama, tak sama negara. Okay, sedangkan orang yang tak sama agama pun kita kena ada rasa ihsan kan. Apalagi yang seakidah dengan kita. So maknanya in a way kita boleh kata saudara se-Islam kita tu adalah saudara seiman. Kalau yang manusia yang lain tu walaupun tidak seakidah selagi mereka tak memerangi kita, mereka adalah our brothers and sisters in humanity. So kita tak boleh menyerang mereka ataupun kita tak boleh membenci mereka for no reason. Tak boleh lah. Sebab Islam mengajar kita untuk ada sifat rahmah tu kat situ, ada sifat ihsan. Okay, unless kita being attacked, then barulah kita boleh lakukan sesuatu untuk menegakkan keadilan. Okay, boleh? Hope that answers your question. Ustazah, okay, I just want to check also, right? Kalau we were talking about tolerance, right? How much tolerance should we give? Because I understand that, kejap. Hilang pula. Kejap. Macam like to the extent that, because for me, macam like to the extent kalau diorang insult Rasul, I will react. Tapi macam like some religion, to the extent that some people can just say that Rasul macam like they macam like try to say macam Christianity like macam Jesus is okay, that is tolerate. For me like it's also a bit wrong kalau macam you tolerate like that.
I mean like macam like I'm also not trying to be extremist macam got one time like example my friend cakap lah it's not Muslim lah of course. They just come to me but you watch Friends before, right? Yeah, coming back to Netflix. Then I just like suddenly blurred from my mouth lah because I find it macam tiba-tiba macam there's a like cold air after that because I said Friends do you know they are pro-Zionist, the movie, I mean the show is pro-Zionist. Habis because having go to Jejak Rasul and all, because one of the character dia besar-besar post banner in one of the area, so it's like macam for me ada cakap gitu tapi macam my friend yang bukan sebangsa seagama macam is it dia genuine tau, tapi yang the one that macam yang sama bangsa dengan tu macam shh, because considering the workplace we are in lah. Yeah, you get what I mean or not? Yeah, that's why. Yes. Yeah, understand. Last time pun masa saya kerja kat MNC pun benda-benda berkenaan agama pun sensitive topik tau. Okay, kenapa kita bereaksi kalau Nabi kita dipersendakan tapi Nabi lain tak dipersendakan? Macam dulu adalah urawan pasal Nabi Isa ada kawan Kristian saya terperanjat, how come you are reactive Jesus we are okay. Cakap, no, I'm not okay because Jesus is also considered as a prophet in my belief. Habis dia macam, really so okay, actually siapa pun di antara para nabi kalau dipersendakan kita kena perbetulkan. So kita boleh tolerate tapi jangan to the extent sampai menyentuh perkara-perkara yang sensitif. Contoh macam maruah kita, okay, maruah orang yang terdekat ataupun menyentuh tentang harta, sebab itu benda yang kirakan hak kan, hak harta kita. Lepas tu kita punya kepercayaan, kita punya budaya misalnya, benda-benda yang boleh menimbulkan rasa kurang senang tu kita tak salah untuk kita memperbetulkan. So kita boleh tolerate, okay, tapi jangan sampai kita ni dipijak. Okay, dan jangan sampai agama kita terhina. So kalau macam itu, kita betulkan secara baik lah. Tapi kalau mereka rasa benda tu kelakar, actually salah juga. Sebab kalau dalam undang-undang kita pun the 3 Rs race, religion dengan satu lagi apa kita tak boleh sentuh. So kalau kita correct, because to cut. That's why I notice kalau macam Muslim, they are more macam pro to pertahankan tau. Tapi kalau macam religion that says similar, macam similar kitab tapi not the same, they tend to macam tolerate. So I don't understand, it's like why they tolerate so much until like that. I think it goes back to ajaran mereka. So ajaran mereka ni dah being watered down a lot. Sebab tu dia punya core belief tu dah hilang. Sebab kalau kita tengok, saya tanya kawan-kawan Kristian saya lah, dia punya agama tu lebih kepada bersifat ritual. So kalau Sunday school lebih kepada dia cerita para nabi, lepas tu sekarang tu baca Bible, nyanyi-nyanyi. Okay, ataupun kalau saya lihat pada kawan-kawan saya yang Judaism pun lebih kurang macam tu. Yang mereka betul-betul berpegang adalah mereka yang belajar dan faham. Barulah mereka mereka disebut sebagai orthodox lah. Okay, mereka ni yang belajar dan faham. Tapi yang lain tu lebih kepada ritual tu yang mereka tak rasa sensitif bila benda tu dah dijadikan ejekan. Dan satu lagi adalah kalau kita tengok media ni pun dia pandai tau. Dia cuba buat kita ni semakin hilang sensitivity kepada benda-benda yang salah. Sebab tu mereka keep on portraying benda-benda yang sepatutnya salah. So kalau anda tengok kartun zaman sekarang kalau dulu benda-benda yang berunsur lucah ni kita rasa salah kan. Tapi sekarang benda-benda tu dah dimasukkan secara pelan-pelan even dalam kartun. Sampai kan kerana benda tu dah terlalu kerap kita tengok, orang-orang sekeliling yang tengok tu merasa kurang sensitif. Dia ibarat macam sakit kan. Contoh macam kalau kita luka, bila first cut tu kita rasa pedih, tapi dalam lama kita dah immune. Ataupun kita lah yang selalu masak. Kalau jarang masak, bila kena benda panas kita akan sensitif. Tapi lama-lama kita immune. Desensitize gitulah. So they try, yes correct. So they try to desensitize. Tu yang macam mereka yang dah desensitize ni tak rasa apa-apa. Tapi kalau mereka faham, agama kita diperhina, dipersenda, dan mereka akan betulkan keadaan tu. So that is what happening to the other religion yang kononnya sama kitab. Saya pernah tanya, you believe in Jesus, tapi Jesus tak makan pork. So why do you eat pork? Why do you drink wine? Mereka tak boleh jawab.
Because they like Sebab believe mereka in the Ten Commandment, the New Testament lah, the Old Yes. Testament. Lepas tu mereka kata, oh itu exclusive for Jesus. Kita boleh. Macam mana kau boleh pula macam lain. So tak tahulah. Mungkin kerana dah di water down. Agama tu dah ditukar. Jadi dia punya pegangan pun dah berubah daripada yang asal. Maka jadilah macam yang kita nampak sekarang. Okay. Boleh. Hope that answers your question. Okay. Ada Yes, apa-apa thanks, nak tanya, Ustazah. nak tambah? Welcome. Okay, kalau tak ada, dah pukul 10. Tak ada, kita call it a night lah. Kita berhenti pada ayat 148. So, insyaAllah next week kita sambung ayat 149. InsyaAllah. Okay, kalau tak ada apa-apa nak tambah, nak tanya, kita tutup majlis malam ni dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi